mengkritik kerajaan persekutuan dan juga Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan dalam masa yang sama membela dan mempertahankan kerajaan negeri Johor, pimpinan Menteri Besar Yang Berhormat Datuk On Hafiz Ghazi, di mana video-video ucapan baginda telah tular di media sosial. Isu yang pertama ialah persoalan, bolehkah raja pemerintah sesebuah negeri terlibat secara tidak langsung dalam kempen pilihan raya negeri Johor sekarang ini? Pada pandangan saya, jawapannya boleh. Raja pemerintah, iaitu Tengku Mahkota Johor, TMJ, juga warga negara Malaysia. Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan menjamin hak warga negaranya kebebasan bercakap dan bersuara. Artinya, Tengku Mahkota Johor boleh bebas bercakap dan bersuara seperti yang telah diucapkannya, yang dapat kita lihat dan tonton di dalam video-video di media sosial. Sekarang kita sampai kepada isu yang kedua. Persoalannya, wajarkah raja pemerintah iaitu Pemangku Sultan Johor terlibat dengan politik secara tidak langsung dalam kempen pilihan raya yang berlangsung di Johor sekarang? Itu persoalannya. Ini pandangan saya dari sudut perundangan, dari sudut politik, dan juga dari sudut moral dan pentadbiran sesebuah kerajaan. Jawapannya adalah tidak wajar. Tidak wajar. Sekarang kita sampai kepada persoalan ketiga. Kenapa tidak wajar? Jawapan saya ialah pilihan raya negeri Johor yang sedang diadakan sekarang adalah untuk rakyat Johor yang hampir 5 juta orang yang berhak mengundi untuk memilih kerajaan negeri Johor pada hari mengundi 11 Julai 2026 yang akan datang. Maka saya berpendapat, biarlah rakyat Johor menentukan sendiri tanpa pengaruh langsung atau tidak langsung dari raja pemerintah atau pemangku sultan, iaitu Tengku Mahkota Johor. Janganlah ada, dalam bahasa Inggeris disebut undue influence. Soalan berikutnya, kenapa raja pemerintah sesebuah negeri elok tidak campur dalam politik pilihan raya? Ini persoalan yang penting. Saya ulang. Kenapa raja pemerintah sesebuah negeri elok
tidak campur dalam politik pilihan raya. Pada pandangan saya, jawapannya ialah sebab kedudukan raja pemerintah adalah mulia di sisi undang-undang dan moral pada pandangan rakyat. Turut terlibat dalam hal-hal politik semasa pilihan raya negeri, termasuk di negeri Johor ini. Saya kaji-kaji, saya dapati tidak ada undang-undang sedemikian yang menghalang. Kita menyadari, dan saya sendiri menyadari, raja pemerintah adalah raja. Bukan rakyat biasa, raja. Baginda raja. Sebagai raja terdapat kecualian atau pengecualian bagi kedaulatan baginda sebagai raja pemerintah. Termasuklah TMJ, Tengku Mahkota Johor, yang merupakan pemangku Sultan Johor sekarang ini. Perkara 181/2 Perlembagaan Persekutuan menyatakan secara bertulis dengan jelas tiada apa-apa jua proceeding boleh dibawa di dalam mana-mana mahkamah terhadap raja sesuatu negeri. Saya ulang. Di bawah perkara 181/2 Perlembagaan Persekutuan menyatakan tiada apa-apa jua proceeding pun boleh dibawa di dalam mana-mana mahkamah terhadap raja sesuatu negeri atas sifat pribadinya, kecuali di dalam mahkamah khas. Ini jelas. Undang-undang kita, perlembagaan negara kita meletakkan kedudukan raja pemerintah negeri yang tinggi, berdaulat dan istimewa. Jadi, sekarang sampai kepada persoalan nombor 5. Iaitu persoalannya, mengapa raja pemerintah tidak wajar terlibat dalam hal-hal berkaitan politik pilihan raya? Pada pandangan saya, kerana negara ini mengamalkan dasar raja berperlembagaan. Raja di Malaysia ini raja yang berdaulat, namun tergolong dalam undang-undang sebagai raja berperlembagaan, bukan raja yang mutlak atau absolute monarki. Dan yang kedua, dan ini perlu dipahami oleh semua rakyat dan golongan istana, bahawa di negara kita mengamalkan prinsip atau dasar demokrasi berparlimen. Demokrasi, biarlah demokrasi dibenarkan kepada rakyat, diamalkan secara bebas kepada rakyat Johor tanpa pengaruh sesiapa, untuk rakyat Johor menentukan dengan bebas, memilih dengan bebas kerajaan mereka sendiri. Itulah prinsip intisari demokrasi. Demokrasi yang tulen, bukan demokrasi yang terpimpin. Biarkan rakyat Johor bebas memilih, menentukan kerajaan mereka sendiri di peti undi pada 11 Julai 2026. Dan persoalan yang terakhir yang ingin saya kemukakan untuk faedah renungan kita bersama.
yang sayangkan negara kita ini, yang sayangkan institusi raja berperlembagaan, yang sayangkan institusi demokrasi berparlimen di negara kita. Persoalannya ialah apa yang patut dibuat oleh raja pemerintah atau pemangku sultan atau Tengku Mahkota Johor jika benar-benar secara serius ingin terlibat dalam dunia politik. Jadi saya melihat jalannya ada satu saja, iaitu Baginda terpaksa memilih untuk kekal sebagai raja pemerintah atau jadi ahli politik biasa sepenuh masa. Kalau raja pemerintah mempunyai kedudukan yang tinggi di atas politik, penuh keistimewaan dan kedaulatan yang diiktiraf oleh undang-undang dan perlembagaan. Tetapi kalau dah jadi ahli politik sepenuh masa, samalah seperti ahli politik biasa yang ada sekarang ini, yang tidak lagi dilindungi oleh keistimewaan, tidak dilindungi oleh apa-apa kedaulatan, seperti rakyat biasa saja, seperti ahli politik biasa saja. Jadi demikianlah pandangan saya dengan mengemukakan sedikit huraian dan 6 persoalan untuk direnung oleh semua pihak, khususnya rakyat negeri Johor dan pemimpin-pemimpin di negeri Johor yang saya sayangi dan cintai. Sekian, saya Hassan Abdul Karim, rakyat Johor yang setia, ahli Parlimen Pasir Gudang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.